Macam ni rupanya proses pembotolan sirap Ami. Saya berada di kawasan Berakshes dan saya akan tunjukkan macam mana perjalanan untuk menjalankan Berakshes Road. Pertama kali kita akan letak botol untuk melalui lampu UV ni lah. Function lampu UV ni untuk membunuh kuman pada botol. Lagi satu saya nak beritahu, botol yang kami ada ni kami buat sendiri. Kami ada mold sendiri. Untuk saiz 395. Lepas dia melalui lampu UV, dia akan pergi ke rinsin lah untuk cucian. Kita nak bagi lebih, orang kata lebih bersih. Ini untuk cucian akan isi ikut kapasiti isi yang 395 tu lah. Okey, dalam satu masa kalau ikut sejam kami boleh dapat 2000 botol untuk pieces. Lepas sini kami akan caping dekat sini. Untuk ada nozzle 4 lah untuk caping saja. Kat sini kami akan check dulu. QC akan tengok dulu caping ni rapat ke tak. Lepas tu baru masuk seal. Kita akan jalan ke machine label. Saya akan tunjukkan macam mana proses machine label ni memotong label dulu. Kita tengok ni ada wap panas. Dia akan lalu ke dalam ni. Dia akan mengecutkan label yang tadi tu supaya seal. Label semua rapi lah. Ni bawa packaging lah. Yang kawasan packaging ni seorang staff akan check dulu sebelum untuk ke store. Nak tengok kami simpan sirap di mana? Komen nak untuk video seterusnya.